dengarkanlah bunyi air yang mengalir. Biarkan lukaku pergi meninggalkan kita. Assalamualaikum, Amir. Waalaikumsalam. Pak Khalid. Amir, apa yang kau kabut ni? Ni, Pak Khalid. Abah suruh Pak Khalid datang rumah sekarang, boleh? Yelah. Terima kasih, Pak Khalid. Nah, cepat siap. Kita pergi rumah Pakcik Zaman ni. Abah, Pak Khalid sampai. Sam, aku datang ni, Sam. Ned, aku ada satu permintaan pada kau. Aku harap kau boleh tunaikan hajat aku. Kau cakap kepada aku apa hajat kau. Aku akan tunaikan. Walaupun melibatkannya berapa sekali pun kau sanggup. Dulu, aku pernah selamatkan maruah keluarga isteri aku. Sebab kau. Aku bahagia dengan isteri aku. Walaupun pada mulanya dia tak dapat terima aku. Kau ni satu-satunya kawan aku sejak kecil. Aku nak Amir dan Nina disatukan. Abang. Amir dengan Nina tak boleh kahwin, Abang. Abang janganlah buat jahat macam ni. Tolonglah, Bang. Jangan. Kenapa Abang buat jahat macam ni, Bang? Jah, ini permintaan terakhir Abang, Jah. Jangan, Bang, jangan. Abang buat semua ni sebab untuk kebaikan semua orang. Aku boleh tunaikan permintaan kau tu. Tapi aku kena tanya dulu anak-anak kita. Aku tak nak diorang kahwin sebab itu yang paksa. Zam, kalau ada jodoh diorang, insyaAllah Tuhan akan memudahkan. Aku janji dengan kau, Zam. Aku janji. Aku nak jernihkan hubungan keluarga aku dengan kau.
Aku tahu perasaan anak-anak kita. Aku yakin kau boleh tunaikan impian aku sebelum aku tutup mata ni. Aku nak kau nikahkan juga secepat mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini, Angah. Mami, Pak Lu macam mana? Ada kat dalam tu, tak elok lagi. Nak tengok masuk lah. Macam mana? Abah tak paksa dan akan maksa. Ina dengarkan apa yang Pakcik Zamani cakap tadi. Abah kalau boleh tak nak kecewakan permintaan dia tu. Sebab dia dah banyak sangat tolong kita. Ina tahu kan? Ina tak tahu nak cakap apa, Abah. Ina ikut je lah apa saja keputusan Abah. Amir? Amir macam mana? Amir sebenarnya tak nak. Kak Long, macam mana dengan Abang Long? Abang kau ada kat dalam. Tengoklah sendiri. Kat dalam, Mak tak setuju. Mak nak cakap dengan Amir kalau Amir sayang Mak. Dia kena tolak permintaan Abah kahwin dengan Nina. Tapi, Mak... Tak ada tapi, Bal. Mak tahu dia takkan lawan cakap Mak. Selama ni, dia tak pernah bantah tahu apa Mak cakap. Apa? Ina nak nikah dengan Abang Amir? Tak mungkin. Mesti Abang Amir tak setuju sebab maklum tak bagi. Boleh kita mulakan? Amir sebenarnya tak nak apakan permintaan Abah. Kalau Pak Khalid izinkan, Amir setuju je kalau nikah dengan Nina. Sebab Amir pun dah lama sebenarnya simpan perasaan kat Nina. Muhammad Amir bin Zamani. Saya. Aku nikahkan akad nikah dengan Salina binti Khalid yang telah berwakil-walikan bapa kandungnya kepadaku dengan mas kahwin RM80 tunai.
aku terima nikahnya Salina binti Khalid dengan mas kahwin RM80 tunai. Sah? Sah? Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu Taqabbalallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amir, jaga anak abah baik-baik. Ya, Pak Khalid. Abah. Abah. Ni, abang nak balik dah ke? Nak balik dah ni. Kenapa? Kalau Ina di rumah abang malam ni boleh? Abah bukannya tak bagi atau tak suka kalau nak balik rumah. Tapi Ina kan dah jadi isteri Amir. Apa-apa hal pun kena minta izin. Boleh abang? Tak, sebab Ina tak bawa baju pun nak tidur sini. Tak ada buat apa-apa pun. Esok Ina datang tidur sini, boleh? Baju tak ada nak buat macam mana? Takkan pakai baju abang. Boleh je. Tapi tak payahlah. Boleh ya? Boleh. Boleh? Pak Khalid nak Abah nak orang hantar? Tak apa. Ya, Abah balik dulu. Baik dulu. Okey bang, balik dulu. Terima kasih, Bah. Budak tu nak buat? Nak pergi mana? Oh, balik rumah. Baju semua dia tak bawa. Eloklah tu. Tak adalah sakit mata mak ni. Seandai ku perlu untuk pertahankan cita dan cinta yang diamanahkan, kau tetap utama di dalam hatiku. Ku genggam janji demi masa depan. Remuk di hati ini, memikirkan kenangan yang kita lewati. Hidup sepanjang hayat, masa tak
tahu kenapa Ina tu nak sangat kahwin dengan Amir. Dia nak bolot hati kita. Mak. Apa cakap macam tu? Takkanlah sampai macam tu sekali. Alah, Mak. Mak, selama ni Abang Amir tu mana dia pernah Abang Amir cakap Abang Amir suka ke apa ke kat Ina? Tiba-tiba bila Abang cakap macam tu, Abang Amir on. Udah rasa kan? Abang Amir ni kena guna-guna lah, Mak. Boleh apa kau ni dah? Habis kalau kau bercinta dengan dia, nak kena cerita kat kau ke? Ha? Yang kau tengah cerita sekarang ni, tengah bercakap pasal bini aku tau dah. Yelah, udah cakap je. Pergi berubat nak. Mak merepek apa ni? Tak ada Mak, tak ada. Ina tak ada nak guna-gunakan Amirnya, tak ada. Astagfirullahaladzim. Bang? Wah. Abang? Allahu Akbar, Abang! Abang! Bang! Bang! Ayah. Bang! Bangun! Abang bangun! Abang bangun, Abang! Abang! Amir! Amir! Allah. Sangka cepat betul Abah tinggalkan Mak. Mak. Kita orang adik-beradik janji, Mak. Kita orang akan jaga Mak sebaik mungkin, Mak. Macam mana arwah Abah jaga Mak. Abang? Dah. Mak, petang ni dah nak kena balik KL dah. Esok dah kerja. Lagipun dah tumpang Abang Iqbal. Abang pun kerja besok.
Dah. Takkan tak ada cuti lagi dah. 2-3 hari ke teman mak ni. Aku dah tak boleh ambil cuti lagi dah, Meh. Cuti kebal dah. Dah habis. Dah tak boleh ambil EL lama-lama. Mak faham lah. Lagipun, Amin, kau tolong tengokkan mak. Kalau ada apa-apa, tolong telefon aku. Ina, tolong tengokkan mak, Kamu ni, tolong, Banyak jasa arwah daripada kita. Tak terbalas abang rasa apa yang dah buat untuk kita. Zam, aku janji, Zam. Aku akan jaga JT ni macam nyawa aku sendiri. Arwah Abah memang baik sama kita, kan Abah? Tapi itulah Allah pinjamkan dia kejap jaga kita. Sebab Allah sayang dia. Kalau arwah tak tolong, masa kita susah dulu. Tak tahu apa jadi dengan kita. Okey tak ni? Amir faham, Mak. Berat Mak nak lepaskan arwah Abah pergi. Tapi Mak tak boleh macam ni selalu. Nanti kalau Mak sakit macam mana? Mai Mak makan. Dari siang tadi Mak tak makan ni. Jom. Mak. Ina ada masak untuk Mak. Ambillah makan.
Ina rasa elok Ina balik rumah Abah dulu kot buat sementara ni. Apa pula? Yalah, Abang pun tengok keadaan Mak tu. Nampak Ina jadi stres. Sekejap je. Kesian pula kat Mak tu. Yalah. Sementara waktu ni Ina tidur rumah Abah lah. Tapi jangan balik malam ni, esok. Malam ni tidur sini dulu. Nanti kan bila emosi Mak dah stabil nanti kan dia dah okey, Abang pergi sana jemput Ina balik sini. Okey. Abang minta maaf tau. Tak apa, Ina faham. Lagipun arwah Abah baru je meninggal. Faham sangat. Masuklah. Muni, kau ada nampak buah hati aku? Tak datang kerja? Aku baru cuti seminggu. Itu pun ke KL ada urusan. Dia pun cuti juga. Kau tanyalah dia sendiri. Kau lah tanya dia, kau kawan baik dia. Aku cuma nak kena tahu je. Yelah sebab aku kan supervisor kat sini. Jadi semua staf di bawah jagaan aku adalah tanggungjawab aku. Sebab tu aku nak tahu. Macam inilah. Kalau dia tak datang tu, maknanya kalau dia tak sakit, bapak dia yang sakit. Senang kan? Sikit. Ni. TV Imo pula ni. Tak kerja ke ni? Tak. Ina ambil EL. Macam tak sedap lah pula nak pergi kerja masa suami ada musibah. Cukup. Dah. Ni dah masak untuk Abah ni. Untuk Amir ada tak? Dah ada dah. Siap dah kat belakang tu. Ni Abang nak cakap sikit ni. Kalau apa yang berlaku nanti, ni dah jangan lupa tanggungjawab sebagai seorang isteri terhadap suami tau. Hai Abah. Apa nak ni? Ambil sikit. Nah. Ni lagi satu ni. Ni dah ada banyak sabar. Dengan perangai mak mentua tu. InsyaAllah satu hari nanti dia boleh terima Ina sebagai menantu dia. Abah doa kan? Hai, termenung je ni. Jangan diingat orang yang jadi milik orang. InsyaAllah. Yakin sangat satu hari Muni akan dapat jodoh yang lebih baik dari Amir. Apa mak ni? Mana ada orang ingatkan Abang Amir? Abang Amir tu orang anggap macam abang je lah. Mak kenal lah. Tengok muka anak mak tu, mak dah tahu dah. Mak tahu Muni sayangkan Amir. Tapi nak buat macam mana? Dah tak ada jodoh. Entahlah mak. Entah kenapa susah sangat orang nak pujuk hati orang ni. Bah? Abah Ina nak tanya sikit boleh? Apa dia? Kenapa mak mertua Ina tu kalau dengar je nama Abah mesti meroyan? Dendam dia pada Abah. Dendam? Sebenarnya Abah pernah bertunang dengan dia. Tapi tak kahwin. Masa hari sepatutnya kami menikah,
Abah lari. Sebab sebelum tu Abah dah jumpa dengan arwah Mak Ina. Itu yang dia marah sangat sebab majlis tak jadi. Sampaikan bapak dia meninggal kena serangan jantung. Bukannya Abah tak pernah minta maaf dengan dia. Dah banyak kali. Tapi hati dia memang keras nak maafkan Abah. Tapi Abah yakin pilihan Abah tepat sebab kahwin dengan arwah Mak Ina. Munajat ini ku persembahkan dengan dari bahasaku sendiri. Dengarkanlah, terimalah alunan rintih jiwaku ini. Buku. Gekok. Lanjut. Oh, Mak bawa ke sini? Kenapa Mak tak boleh kat sini? Lah, kau baru sampai 8:30 baru kau masuk. Potong gaji dia, Mi. Mestilah, Mak nak tengoklah kok bisnes ni ada unsur khianat ke apa. Kan? 7. Dah habis, eh? Sebuku. Buku. Mi. Tak bolehlah asyik masuk buku je. Bankrupt lah bisnes macam ni, Mi. Sebab itulah pasal ni lah Mak kena selalu check tau. Bisnes arwah Abah ni. Ya Allah. Tapi dia masuk buku daripada zaman arwah Abah lagi. Memang selalu macam tu. Muni. Apa? Aku nampak engkau dengan Ina tu mesti ada masalah je. Tak apalah. Kau okey je. Aku nak bagi tahu kau. Daripada kau kejar tapi tak dapat, aku nak kau tahu yang Ina tu dia dah nikah 2 hari lepas. Dia nikah dengan siapa? Ni bagi tahu aku dia menikah dengan siapa? Kau tanyalah dia sendiri. Mimi. Ina, betul ke apa yang aku dengar? Kau dah nikah? Betul, Datuk. Lepas ni, aku doakan kau dengan Murni pula ada jodoh. Aku tengok korang berdua ni sesuai. Tahniah. Dah, dia orang angkat semua tadi. Besok boleh. Besok kita akan lock terus. Boleh? Nanti dari rumah balik. Ni, okey tak? Mak. Duit jadi hilang. Apa hilang? Macam mana boleh hilang? Tak tahulah. Tak pernah jadi macam ni. Ni mesti ada yang panjang tangan ni kat JT. Tak kali. Yelah, sebab kalau Amir tak ada, dia kan selalu duduk kat meja Amir. Taklah.
Taklah Amir tak rasa Abah yang ambil. Takkan dia nak ambil pula. Itulah, Mi. Muka baik tak semestinya perangai tu baik. Orang yang muka baik itulah kita kena jaga-jaga. Tahu? Banyak hilang. Tak banyak, Mak. Beribu jugalah. Dah. Wanginya. Suka? Tak sabar, Abang. Dapat juga dapat rindu malam ni. Ya ke rindu? Bukankah abang lagi suka duduk berketiak mak? Ellie nampak. Mak tu mak lah. Yang kat sini. Mak. Mak? Salam. Lipan? Besar ke? Oh, jap, orang balik. Mak, Lipan masuk rumah. Besar katanya. Abang balik tengok jap. Balik sana. Aku ada buat salah dengan kau ke? Ada. Sejak aku kahwin dengan Abang Amir, aku tengok kau lain aja. Kau berubah. Kenapa? Kalaulah aku ada buat salah dengan kau, aku minta maaf. Dengar tak ni? Kau tahu kan kau seorang je yang kau ada. Kau lah kawan aku dunia akhirat. Kau dah macam adik-adik aku dah. Janganlah layan aku macam ni. Kita dah tak macam dulu lagi, Daina. Kau dah ada orang sayangkan kau. Lepas ni kau akan share semua dengan Abang Amir. Aku akan hilang momen dengan kau, dengan Abang Amir. Aku sayang tahu Abang Amir macam abangku. Mesti dia lebihkan kau lepas ni. Tak adalah. Lah sebab tu ke? Tak, lepas ni sama je. Kalau kau nak share apa-apa dengan Abang Amir atau nak share apa-apa dengan aku, share je. Aku janji sama je macam dulu. Sebab tu ke kau macam dengan aku? Aku minta maaf, Ina. Aku takut sangat kalau kita hilang kesempatan kita dari kecil. Dengan Abang Amir juga. Aku takut korang berubah lepas korang kahwin. Adalah, sama je. Lah kau ni. Abang pun pelik juga lah. Macam mana berjadi macam ni? Tak pernah pun. Itulah pasal. Selama ni Amir letak je macam tu. Tak berkunci pun. Elok je dia orang ni kerja tak ada ambil pun. Kali ni habis dia rembat. 3,000 bah. Alah, Min. Mesti kerja orang dalam ni. Kalau orang luar, dia tak tahu Min letak duit dekat mana. Itulah berapa kali Mak pesan. Jangan percaya orang luar. Degil. Tak nak dengar cakap Mak. Macam ni, Amir. Kita nak tuduh pun kita tak tahu siapa kan? Apa kata kalau Amir tengok balik CCTV kamera tu? Okey, Bah. Terima kasih, Bah. Aduh. Bila masa pula tu CCTV kat sini?